Siapa nak dunia, minta pada Allah dalam sembahyang tahajud. Siapa nak akhirat, minta pada Allah dalam tahajud. Tahajud menciptakan ajaiban. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Kita orang sakit, kita ada ghaflah, minta pada Allah dalam sembahyang tahajud. Bila kita sujud kepada Allah, di ujung sepertiga malamnya akhir, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan sanggup turun mai, nak dengar. Ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, aku nak senang. Ya Allah, aku nak bahagia dunia aku. Ya Allah, sukseskanlah aku. Ya Allah, jayakanlah aku. Minta semua urusan dunia pada Tuhan dalam tahajud. Dan minta semua akhirat kita kepada Tuhan dalam tahajud. Tahajud tak akan menggagal dan mengecewakan. Jawfil lail, jawfil lail. Tengah pekat malam, jawf. Pekat malam. Kita bangkit. Nabi kata apa? Sallu bil lail wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Orang rebah tidak. Kita bangkit dengan suaranya rendah, minta pada Allah. Apa saja kita nak pada Tuhan, minta dalam tahajud. Siapa tak boleh halang? Pakcik Ramlan try minta. Dalam tahajud minta. Allah, aku maidis, aku duduk naik tangga, kaki aku tak kuat. Minta. Minta. Di samping kita makan ubat, kita bukan makan ubat di tengah malam, kita makan ubat di siang hari. Tak sama dengan ubat kita makan di tengah malam. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Sembuhkanlah aku. Ibrahim minta kan? Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Sembuhkanlah aku. Ya Allah, aku tak ada petunjuk. Berilah petunjuk pada aku. Ya Allah, aku lapar. Bagilah aku makan, bagilah aku minum. Minta pada Allah. Dan masa tu kita minta, seorang-seorang kita minta, hati kita kosong, lapang pada Tuhan, mengalir air mata kita, gegar aras Tuhan. Menangis malaikat di langit, Tuhan, pasal apa tak bagi pada hamba, yang minta hanya pada Engkau Tuhan. Malaikat mengaminkan doa kita. Tahajud tidak pernah menyia-nyiakan kita. Cuma kita tak ada masa nak minta pada Allah dalam tahajud. Tahajud datang setiap hari pada kita.